Anas bin Sirin ialah maula Anas bin Malik. Anas bin Malik ialah sahabat Nabi SAW. Katanya satu hari aku bersama dengan Anas bin Malik. Bahkan nama Anas bin Sirin ni pun diberi oleh Anas bin Malik. Anas bin Sirin ni tabi'in, anak murid sahabat. Inda nafarin minal majus, yang mana Anas berada bersama dengan sekumpulan nafar dalam bahasa Arab antara 3 ke 10. Minal majus, di kalangan orang-orang majusi, Zoroastrianism. Orang-orang majusi. Orang majusi ni, agama majusi ni kita selalu dengar lah agama majusi. Tapi agama majusi ni, kalau menurut secara umum dia, konsep dia dua. Dia percaya yang sekarang yang ada. Dia percaya pertama berlakunya percampuran antara kegelapan dan cahaya, kebaikan dan kejahatan. Dan kemudian bagaimanakah jalan untuk menjadikan keluarnya cahaya dapat melepaskan diri daripada kegelapan. Itu dua benda. Dia lambang dia api, kerana api itu cahaya, matahari. Tetapi ni agama lama, antara agama yang berpengaruh di Timur Tengah. Kita kena tahu ni di Iran. Agama ni asalnya di Iran. Iran dia bukan Arab. Ramai orang tengok Iran, dia suka Iran bukan Arab. Dan dia bersaing antara Parsi dan Arab. Kemudianlah bersaing. Asalnya dia bersaing Parsi dan Rom, kerana dua empire yang besar. Agama ini 3000 tahun dulu, yakni dia mendahului Islam 1500 tahun lebih. Dikatakan pada awal agama ni dia menyeru kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang menciptakan segala-galanya, Tuhan yang memberikan cahaya dan mengeluarkan manusia daripada kegelapan, yang menciptakan dan maukan amalan saleh dan bencikan nifak, kejahatan, semua amalan yang buruk, dan adanya seksaan, hukuman Tuhan selepas kematian. Sehingga menyebabkan sebahagian di kalangan pengkaji Islam memasukkan agama majusi ini termasuk dalam Ahlul Kitab. Ahlul Kitab. Kerana Sayyidina Umar bila ditanya tentang majusi, dia kata sunnu lahu sunnatal ahli kitab. Buat kepada orang majusi itu macam mana kita buat kepada Ahlul Kitab. Artinya sebahagian para ulama berpendapat sembelihan majusi sama hukum dengan sembelihan ahli kitab. Kemudian agama ni sebenarnya dia berkembang dan berkhilaf pendapat, kerana dia berkembang kemudian. Sebahagian orang cuba kaitkan Nur Muhammad. Tahu Nur Muhammad? Dikatakan juga daripada asal daripada kepahaman majusi. Wallahu ta'ala alam. Dia katakan majusi percaya kepada cahaya. Jadi bila mari dia orang nak develop pemikiran tu, dia kata semuanya bermula dengan satu cahaya, kemudian diciptakan segala-galanya.